Guys, tengok ni. Saya jumpa apa? Saya jumpa semua barang-barang stainless steel yang taraf-taraf hotel, restoran yang besar-besar tu. Ini tu toaster, pembakar roti dengan 6 tempat bakar, RM80. Tawar-tawar sikit mungkin dapat 70 lah macam tu. 100% stainless steel dengan sink single macam ni, dan juga ni rak bertingkat, 2 tingkat yang rendah sikit pada sink tu. Stainless steel 100%, standard high quality. Dapat dengan harga sink tu 3,5, yang rak ni 100,5. Semua direducekan lagi, dikurangkan lagi apabila ditawar-tawar. Yang ni dapat bekas ni dapat hanya RM10. Sepatut entah berapa harga yang orang buat bancuh air kopi tu. Ini besar ni, tinggi ukuran dia ni. Dan ini pula dapat lesung. Lesung ni kan sangat mahal dekat kedai. Yang paling kecil pun harga dekat-dekat RM30. Saya dapat berapa harga? Saya dapat harga RM15. Dan ini sudu garpu, harga dia RM8 untuk 10 keping. Stainless steel. Ni dia. Lagi semuanya adalah barang terpakai daripada hotel-hotel.